Assalamualaikum semua dan hai, saya Vin Haziq, Futures Broker Representative Dual License. Dan untuk video kali ini, saya nak tunjukkan dekat anda fungsi quotes di QST Mobile. Jadi jom kita login dulu, tak kisah mana-mana apps, anda login saja. Baik, ini sebenarnya adalah quotes. Kalau anda lihat dekat bawah ni, dia ada table 101. Di sana sebenarnya boleh rename tau, boleh di rename. Kalau belah Android should be dekat belah atas, dia ada option button dan anda boleh nampak dekat sini, nampak macam ada table 1_01. Yang ini anda boleh rename. Ini sebenarnya adalah quote sebenarnya, cuma ini kosong. Ataupun mungkin kalau ada login, anda boleh nampak ada banyak produk, ada produk A, produk B, produk C. Ini adalah quotes yang mana anda akan gunakan untuk melihat produk apa yang anda nak trade. Dekat atas ni ada beberapa button untuk anda tekan. Yang terutama sekali adalah yang pencil ni. Pencil ni boleh untuk edit. Anda tekan pencil ni adalah untuk anda edit quotes yang ada. Let's say anda tak nak quotes tu, anda boleh delete lah. Dan untuk tambah yang baru, untuk tambah produk yang baru sebagai contoh, anda pergi dekat atas ni ada tambah. Sebelah kanan ada tambah, tekan yang itu. Anda lihat dekat sini untuk add new instrument, anda tekan search dahulu. Anda tekan yang kanta ni dahulu. Okey, lepas dah tekan kanta ini, anda masukkan. Let's say sebagai contoh, saya nak trade crude palm oil. So, saya cuma cari crude palm. Jadi, crude palm oil ni anda ambil yang option this one, yang pertama ni. Anda boleh lihat MPC. Exact ni adalah bulan lah. Dekat sini anda boleh lihat ada months, ada year. Anda boleh pilih tahun berapa, bulan berapa dan tahun berapa yang untuk anda nak trade. Macam sekarang is tahun 2026 bulan Februari. Buat masa ni lah. So kita tekan done. Dan dekat sini anda akan nampak automatic, nampak kod yang anda add tadi. Anda tekan done. And make sure before that anda tekan insert symbol at the top. Alright. So senang lah. Anda mudahkan. Anda add je, dia terus at the top. So tekan done. So anda lihat ini adalah produk yang anda baru masukkan. Okay. Let's say kalau anda tukar bulan. Let's say dah tukar bulan baru. Make sure anda masukkan anda punya produk yang baru. Let's say tadi kita ambil bulan Februari kan. So kita masukkan bulan March. Kita ambil crude palm oil, MPC, bulan March. Itu tahun 2026. Okay, insert at the top. Okay. So sekarang kita ada 2 bulan. Yang pertama bulan Februari, bulan Mac. Sekarang dah tukar bulan. Kita dah tak ada position dekat bulan ni. Jadi kita kena clearkan, make sure supaya apa? Supaya dia kita tak tersilap trade lah nanti. So ini adalah untuk quotes. Dan dekat atas ni ada juga button untuk anda boleh setting. Anda nak melihat apa-apa lagi lah. Like anda nak buat alarm. Nak buat alarm untuk anda punya, macam orang cakap, alerts pun boleh dibuat. So ada juga properties. Anda boleh lihat dekat dalam quotes anda tu, anda nak yang compact. Contoh macam sekarang ni adalah verbose. Verbose ni macam lebih detail lah. Ataupun anda tekan compact. Compact anda akan nampak macam ni sahajalah. Okay, ni pun anda boleh ikut preference masing-masing. Just make sure kalau nak delete, tekan edit this one. Nak tambah, tekan yang tambah this one. Dan masukkan seperti yang saya tunjukkan tadi. Okay, itu sahaja untuk quotes di QST Mobile. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk anda. Jangan lupa untuk subscribe, follow, like, komen dan share. Kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih.